Pihak Bombo baru saja mengeluarkan satu arahan supaya warga Mah berpindah ke pondok yang baru. Pondok kayu ni terlalu uzur dan mudah terbakar. Dibimbang juga kalaulah berlaku sesuatu musibah pada mereka. Pondok ni hanya ada satu pintu, tidak ada pintu kedua. Bagaimanakah mereka nak menyelamatkan diri mereka? Andai tuan-tuan tahu kelebihan bulan yang kita berada ni, bulan Rejab, hari Jumaat pula tu, alangkah besarnya kelebihan dan ganjaran terhadap amal ibadat yang tuan-tuan lakukan. Tuan-tuan, apa kata kalaulah hari ni tuan-tuan lakukan sedikit pengasingan harta tuan-tuan untuk tuan-tuan infak, membina satu bangunan ataupun satu madrasah pondok. Kami di Pondok Raudatul Muhammadi sekarang ini tengah usaha nak baiki pondok warga Mah untuk keselesaan mereka. Ayuh bersama-sama kami gunakan peluang bulan Rejab hari Jumaat untuk dapatkan ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jom bersama kami. Ya Nur al-Hilal aqbil ta'al fashawq